bagi koci Kenapa dia patut Siapa sangka di tengah bandar Serdang ada satu tempat yang boleh buat kita rasa macam balik kampung. Dengan haiwan yang bebas berkeliaran, suasana kehijauan dan pengalaman berinteraksi secara dekat dengan lebih 100 spesies haiwan, Farm in the City bukan sekadar zoo biasa. Jom kita tengok kenapa tempat ini menjadi salah satu tarikan keluarga paling popular di sana. Sekarang kita orang dekat Farm in the City. It's a weekend time guys. Rancang yang tidak dirancang tanpa perancangan. Beli tiket terus pagi-pagi lepas bangun. Beli lah. Ramai. Asyik. Beli bila? Beli bila? Tadi. Oh, tadi tak boleh masuk hari yang sama. Dia on the next day apa je saja. Oh ya ke? Oh 19 Dia validation untuk expiry date start hari ni, tapi dia boleh masuk the next day saja. Okay, kasih. Cerita okay, kita orang beli tiket online pagi tadi. Sebab on the spot lah kan, bangun-bangun tidur terus beli-beli. Rupanya tak tengok tarikh tu besok. So alang-alang dah sampai tu malas pula besok. Sebabkan tiket online tu validity dia 30 hari. So kita orang pun belilah tiket baru walk in guys. Rupanya harga dia sama je. Okay, belum apa lagi dari kambing. Wah, banyaknya binatang ni, sehat-sehat. Bagi sini lah. Dah. Dah, itu dah makan. Itu dah makan tu. Kami, tu. Tu kata bang. Jadi kasih makan tapi hati-hati ya bang, jangan kasih carrot bang. Betul jangan. Daun kasih daun tu aja, kalau sudah pendek takut. lepas ya bang. Okey. Hey. Okey, sebelum kita bagi makan haiwan dekat sini, penjaga haiwan akan brief dulu cara-cara yang betul. Diorang pesan supaya berhati-hati masa bagi makan dan jangan pegang makanan terlalu pendek. Takut nanti haiwan tu nak ambil makanan, tangan kita pula yang kena gigit sekali. Kura-kura Aldabra yang anda nampak ni merupakan antara spesies kura-kura terbesar di dunia dan boleh hidup sehingga lebih 100 tahun. Menariknya, Farm in the City ni bukan zoo biasa. Kebanyakan haiwan di sini ditempatkan dalam habitat yang lebih terbuka supaya pengunjung boleh melihat dan berinteraksi dengan lebih dekat. Bye-bye kangaroo. Cepat bye-bye. Ya anak. Aku tak berani pegang. Boleh bagi dia makan. Jangan tutup mata dia. Tutup mata dia. Dia tak makan. Sebelum boleh bergambar dengan monkey ni, abang penjaga tu akan bagi briefing dulu tentang apa yang boleh dan tak boleh dibuat semasa sesi bergambar. Monkey ni agak agresif juga, jadi jangan sesuka hati sentuh atau cuba bermain dengan diorang tanpa pengawasan. Boleh ambil gambar. Kami, tu. Dia tak makan tu, dia makan biji ni. Bawah tu, ya apa? Nah, bagi dia yang bawah tu, yang bawah. Dia tak makan yang biji-biji ni. Makan, dia kenyang. Awalnya kenyang kan pagi lagi. Ya. Oh, bagi koci Kenapa dia patut Tak lah. Tak, Dami. Sikit je. Dia patut Tengok, mana sakit? Mana? Tangan Dami, mana?
kat sini. Sakit ke? Tak sakit ah. Tak sakit ah. Tengok, semua datang. Kenapa? Kenapa? Burung patut Nami ke? Alah. Okey. Lepas beberapa minit kena patuk burung, Nami akhirnya kembali kepada Nani semula. Masih tak serak. Hai. Salah satu tarikan utama di sini ialah pengalaman memberi makan haiwan secara langsung. Aktiviti macam ni bukan sahaja menyeronokkan, malah membantu kanak-kanak mengenali haiwan dengan lebih dekat. Nami jangan dekat bontot dia. Oh, Nami. Oh. Nami. Cuy, Mami tak nak Wah, tu nak. Nak. Nami. 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 La ilaha illallah. Kalau anda jenis suka tempat yang mesra keluarga dan santai, Farm in the City memang antara lokasi yang menarik untuk dilawati kerana bukan sekadar melihat haiwan, tapi turut memberi pengalaman berinteraksi dengan mereka. Sepanjang perjalanan kami, Nami Ashila tabur makanan burung tu. Nasib baik beli 2 bekas. Bagi Nami bagi. So, ini adalah section favourite Nami. Lama juga kita orang layan Nami tangkap ikan dekat sini. Nak. Dia tak makan tau. Lemur. Ya, hai lemur. Hai. Nampak tu macam muka ngantuk sangat tu. Hai lemur. Hai lemur. Hai lemur. Kembang tu baru bagi makan. Dia dapat tu Kenapa? Takut lah. Wah, ada lagi lah berak. Bontot sekarang berak. Touch dekat badan dia. Ini apa? Ini fish. Kita bagi makan ular hidup. Sorry, ular hidup. Tikus hidup. Seminggu sekali. Ya betul, semua sekali. Tak, kita akan letak dalam keluarga kita, dia akan cuba. Yang paling best, kita orang dapat bagi makan rakun. Rakun sebenarnya antara mamalia yang sangat bijak dan mempunyai daya ingatan yang kuat. Menariknya, tapak kaki rakun mempunyai daya sentuhan yang sangat sensitif. Sebab tu, mereka sering memegang dan memeriksa makanan sebelum makan. Ramai juga yang menyangka rakun ni membasuh makanan mereka, tetapi sebenarnya air membantu meningkatkan kepekaan daya sentuhan pada tapak kaki untuk mengenal pasti makanan dengan lebih baik. Sebab dia dah cakap kan Nami yang dia takut. Dengan Boleh? Boleh? Nami.
Dekat mana? Tak. Pakai handphone Boleh? Pakai handphone. Pakai phone. Dio, open. Okay, lagi open. Okay. Boleh gambar tak? Boleh. Cakap sikit je. Yeah, you can see the car. Okay guys, dah siap dah. Habis dah kita punya trip hari ini. Tiba trip 11.48. Lama juga. Tada! Pembelian dengan harga RM150 dapat 2 gambar berserta soft copy. So kalau datang bolehlah pergi dekat mana-mana fotografer kan, nanti diorang akan bagi. Korang kena beli ni dulu baru boleh dapat soft copy yang lain. Mantap! Cantik lah. Thank you Farm Industry.